Di episod kali ini, kita melawat tempat gladiator di kurung. Menaiki bas yang tak berbumbung pusing-pusing kota Rom, melawat negara paling kecil di dunia, dan minum air fountain dari tahun 19 sebelum Masihi. Dari Florence ke Rome, kami menaiki high-speed train Italo yang mengambil masa 1 jam setengah. Train Italo ni lagi selesa dari train Frecciarossa yang kami travel dari Venice. Di keliling stesen Roma Termini, terdapat banyak restoran halal. Kita makan dulu sebelum check-in. Di Rome, kita check-in di Hotel Domus Pratoria, 10 minit jalan kaki dari Roma Termini. Hotel ni ada lift, tapi comel dan old-fashioned sikit. Nak masuk kena hempit-hempit, menambahkan lagi kemesraan suami isteri. Kami akan berada 3 malam di Rome, jadi kenalah cari hotel yang selesa sikit sebab nak duduk lama kan? First day di Rome dah nampak bibit-bibit mengecewakan. Kebetulan hari itu ada public transport strike di seluruh kota Rome. Metro, bas dengan tram semua tak operation sehari suntuk. Habislah plan kita hari itu. Tempat-tempat yang kita nak pergi semua jauh-jauh. Kena naik public transport. Uber memang mahal. Jadinya, kita terpaksalah activate contingency plan, naik bas hop on hop off pusing-pusing bandar Rome. Bus hop on hop off ni memang pilihan bijak. Sebab tourist attractions di Rome ni tersebar merata. Dari Colosseum ke Trevi Fountain, ke Piazza, ke Vatican City. Bus ni buat kita jimat tenaga sebab cuaca bulan Oktober pun masih lagi panas. Besoknya semua public transport di Rome dah back to normal. Bolehlah kita ikut balik itinerary kita. Di tengah-tengah kota Rome, Vatican City. Di sinilah terletaknya St. Peter's Basilica, antara gereja terbesar dan paling megah di dunia. Pagi-pagi lagi orang ramai dah queue panjang beratur nak masuk dalam. Security pula macam kat airport. Dah halang-halang sampai, kita pakat tengok dari luar pun jadilah. Tak dapatlah tengok Sistine Chapel. Menurut kepercayaan Kristian, gereja ini dibina di atas tapak yang dipercayai sebagai makam St. Peter, Pope nombor 1.
Gereja ini mengambil masa lebih 120 tahun untuk disiapkan. Kubah ikonik di hadapan kami ini direka oleh Michelangelo sendiri. Untuk masuk ke Colosseum Arena dan Roman Forum, tiket wajib beli online awal-awal. Tiket amat terhad. Nak masuk pun kena ikut slot masa dia. Tak pernah kami jumpa tempat yang ramai turis seperti di Colosseum. Macam ulat taik. Bila dah ramai sangat macam ni, keluarlah semua skamer, con artis dan pickpocket. Dan ya, kami belajar melalui pengalaman sendiri. Dalam sesak-sesak di stesen metro, wallet kami buat keputusan sendiri untuk berpindah tangan. Walaupun wallet kami gugur di tangan pickpocket, kami tetap bangkit seperti gladiator dan teruskan perjalanan ikut plan. Setelah tewas di tangan pickpocket, kami decide untuk melawat Roman Forum keesokan harinya. Roman Forum, inilah pentas asal dunia moden. Dari pasar ke parlimen, dari kuil ke mahkamah, Roman Forum adalah bukti bahawa tamadun boleh runtuh. Tetapi cerita-ceritanya tetap hidup. Inilah serpihan seni bina Rom Purba, ukiran daun akanthus dan flute pada tiang-tiang Korintian. Tembikar amfora diguna untuk simpan minyak zaitun, wine dan bijirin. Barang dagangan yang dibawa dari pelabuhan ke pasar Forum. Dinding gereja purba ni penuh dengan fresko Byzantine. Bukti bagaimana Rom bertukar daripada kepercayaan paganism ke ikon Kristian.
Hentian terakhir, Kota Rome, Spanish Steps. Penuh dengan tourists. Fobia pickpocket menjelma. Inilah Kota Rome. To sum up, Rome, you will not be missed.